Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu basyiran wa nadhiran baina yaday as-sa'ah fa'addal amana wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa dhukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Amanna billahi rabba wa bil islami dina wa bil jihadi sabila. Faman yakfur bit taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil lusqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fadhal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairadh dhadi taqwa fa ya ulil albabi la'allakum turhamun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini tanggal 12 Disember 2014 yang merupakan bulan terakhir daripada tahun 2014 ini. Pada tanggal hari ini kita menyaksikan bagaimana perkembangan perjalanan negara kita yang berada di penghujung tahun yang terakhir. Kisah suka duka yang telah pun berlalu dan berjalan, yang tentunya pada bulan ini bagi anak-anak yang di peringkat alam persekolahan, pada bulan ini merupakan bulan cuti tahunan mereka. Sudah tidak ada lagi bebanan memikul buku-buku dan beg sekolah. Sudah tidak ada lagi bebanan untuk menghadiri kelas-kelas pengajian pagi dan petang, memakai pakaian persekolahan, membaca buku-buku, melakukan kerja-kerja rumah ataupun homework mereka. Tidak ada lagi tuition yang dibebankan. Hari ini mereka dalam keadaan bercuti panjang pada bulan 12. Sekolah menjadi senyap dan sunyi. Cuma agak sedikit istimewa di Pulau Langkawi, menjadi tempat kunjungan percutian yang semakin menambah kehadiran jumlah bagi orang-orang yang hadir untuk bercuti di Pulau Langkawi. Member ingin menyebut beberapa perkara di sepanjang kisah suka duka 2014, lebih-lebih lagi perkara yang mengaitkan dengan kedukacitaan sepanjang takwim 2014 yang dilalui oleh negara kita Malaysia. Sesudah daripada kita menjalani peristiwa Lahad Datu, peristiwa yang mengorbankan pasukan pertahanan dan juga pasukan keselamatan negara,
baik daripada polis dan juga tentera, demi semata-mata mempertahankan kedaulatan dan juga maruah negara daripada dicerobohi. 2014 juga menyaksikan peristiwa MH370 yang masih dalam pencarian, yang tidak menemukan titik terakhir pertemuan sehingga sampai ke saat dan ketika ini. 2014 juga menyaksikan MH17 yang telah mengorbankan ramai daripada penumpang, seluruh penumpang-penumpangnya, termasuk daripada negara kita Malaysia. Kita melihat bagaimana umat Islam dan juga seluruh rakyat Malaysia yang juga tidak beragama Islam, yang berbeza agama dan juga bangsa, budaya dan bahasa, kita telah menyatukan diri dalam suasana kesedihan sewaktu kita menerima kepulangan jenazah-jenazah tragedi MH17 yang telah pun berlalu. Semua ini menggambarkan konsep wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Menggabung jalinkan semangat saling bantu membantu ke arah kebaikan, bergotong royong dalam melakukan kebaikan, dalam masa yang sama mencegah berlakunya kemungkaran. Namun dalam masa yang sama, khatib ingin menarik perhatian. 2014 telah menyaksikan, khususnya kepada umat Islam dalam konteks negara ini dan juga di luar negara sana, bagaimana cabaran-cabaran, bagaimana ujian-ujian yang dihadapi oleh umat Islam, bagaimana di peringkat negara dunia kita menghadapi masalah yang begitu besar. Satu demi satu negara dunia umat Islam menjadi tumbang, daripada Iraq, Tunisia, terus kepada Libya, terus kepada Mesir, sehingga sampai hari ini benda yang tidak kunjung padam, termasuk di Iraq, termasuk di Syria. Dan bagaimana kecelaruan umat Islam dalam menentukan gerakan ISIS ataupun kemudiannya digelarkan dengan negara Islamic State, IS. Perjuangan khilafah yang cuba dibangunkan untuk memberikan bai'ah kepada negara Syria dan juga termasuk yang berada di Iraq, namun dalam masa yang sama menyaksikan pertumpahan darah di antara sesama umat Islam, pembunuhan yang berlaku di sesama umat Islam, sedangkan Islam tidak datangnya begitu. Walaupun kita melihat ramai daripada kalangan ulama-ulama besar dunia, termasuk di antara Syekh Yusuf Qardawi, Syekh Jabar Al-Awani, begitu juga ramai lagi para ulama, termasuk institusi yang bersifat fatwa sebagaimana Darul Ifta di Mesir, bahkan Muzakarah Persatuan Fatwa Ulama Malaysia, Muzakarah Fatwa telah memutuskan pada Oktober yang lalu bahawa perjuangan yang sama ada disebut ISIS ataupun IS ini adalah bukan berada pada landasan yang dianggap perjuangan jihad, dan juga ianya adalah bertentangan dengan jihad Islam, dan matinya juga tidak termasuk dalam golongan syahid. Semuanya ini menjadi cabaran kepada umat Islam untuk melihat dalam kerangka yang lebih luas, di tengah kesibukan fokus umat Islam terhadap negara Iraq dan juga di Syria, dalam kerangka perjuangan mereka, tiba-tiba semacam tersisih perjuangan umat Islam di bumi Palestin. Baitul Maqdis seakan-akan telah pun ditinggalkan dan hampir manusia terlupa. Bumi yang mendapat kemuliaan yang ketiga sesudah Masjidil Haram di Makkah
sesudah daripada Masjidin Nabawi di Madinah adalah Baitul Maqdis, bumi yang menjadi kiblat yang pertama kepada umat Islam. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, umat Islam diuji selepas daripada peristiwa MH dengan pelbagai cabaran, bermula daripada kekalutan membincangkan tentang kehalalan, termasuklah hal yang berkaitan dengan coklat Cadbury. Begitu juga dengan perkara-perkara yang lain. Hanya sekadar berpandukan kepada sedikit cebisan dalam bentuk media-media baru online sebagaimana tweet, Instagram, begitu juga dengan Facebook dan sebagainya. Sewajarnya umat Islam berada pada landasan in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila didatangkan dengan sesuatu perkabaran, prinsip umat Islam ialah tabayyun, mencari kebenaran, menyelidiki, bukan mengambil dan menelan bulat-bulat lalu kita menyebarkan pula fitnah-fitnah yang berikutnya yang tidak sewajar dan tidak sepatutnya berlaku di kalangan umat Islam. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, serangan terhadap Islam dia tidak berhenti sekadar itu, bahkan dia menyambung, berterusan, bermata rantai perjuangan, termasuk gerakan-gerakan dalam istilah yang mengkagumkan seperti mana pluralisme, liberalisme, ajaran agama mana sekalipun dalam bentuk pegangan pluralisme, akhirnya ianya menuju ke syurga Tuhan. Inilah pegangan yang dipegang oleh semua mereka, sehingga mereka menghalalkan semua perjuangan dan juga agama-agama yang lain. Sedangkan umat Islam berpegang lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu dan bagi kami pegangan agama kami. Tetapi namun kita melihat gerakan ini dia tidak berhenti di situ, sehingga menimbulkan gerakan LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender, di mana menuntut kepada umat Islam untuk mempunyai hujah dan kekuatan yang tinggi. Hari ini kita melihat perkahwinan yang sesama jenis yang bukan sekadar tidak diterima oleh mana-mana ajaran agama, bahkan secara logik akal juga tidak boleh diterima. Perkahwinan di antara lelaki dan lelaki, perempuan dan perempuan, bahkan bersebalik dan sebagainya. Namun hari ini di atas gerakan nama yang semacam indah disebutkan dengan gerakan hak asasi manusia ataupun disebutkan dengan human right, sedangkan Islam juga mengiktiraf kemanusiaan itu, mengiktiraf sifat-sifat perbezaan di antara lelaki dan perempuan. Sebab itulah Allah menurunkan di dalam Al-Quran, ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Allah menjadikan kita bersuku, berpuak, berbangsa-bangsa, lelaki dan perempuan. Penciptaannya ialah untuk dihalalkan dalam bentuk perkahwinan. Dan begitulah juga Allah mengizinkan melalui lidah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam merintah untuk perkahwinan. Tungkahul mar'ah li arba'in, kawin dengan perempuan itu kerana 4 sebab. 5 liha li jamaliha, kerana hartanya, kecantikannya, keturunannya, dan kerana lidiniha, agamanya. Fahfaz bidzatid din taribat syada, maka pilihlah yang mempunyai agama walaupun sedikit kekurangan pada 3 perkara tadi dalam bentuk kecantikan, harta benda, keturunan, maka pilihlah yang mempunyai agama, kerana itu akan membantu membaiki kehidupan rumah tangga kita sekalian. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, hari ini tuntutan-tuntutan yang semakin melampau. Kita melihat mahkamah syariah juga dilihat sebagai mahkamah yang dianggap sebagai rendah daripada tingkatan-tingkatan mahkamah yang lain. Gerakan yang seperti ini juga membawa kepada bagaimana tertekannya perasaan umat Islam, bagaimana kita merasakan
keadaan yang seperti ini. Bahkan dilanjutkan lagi dengan program-program yang begitu menyentuh sensitiviti umat Islam. Program I Want to Touch a Dog, menyentuh binatang. Islam mengajar untuk kita menghormati binatang. Islam mengajar juga apabila hal-hal yang bersentuhan dengan najis yang mughalladah, bagaimana untuk disertukan ataupun untuk disama. Maka Islam mengajar kita juga menyantuni binatang. Sebab itu Nabi pesankan ada wanita yang masuk ke dalam neraka kerana menginayai seekor kucing. Dan Nabi mengajarkan juga ada wanita yang masuk ke syurga kerana menyantuni seekor anjing. Gambarannya Islam sebagai agama rahmah, agama yang membawa kesejahteraan, tidak menolak untuk supaya mengajar untuk supaya kita melakukan kebaikan hatta kepada binatang sekalipun. Maka sebab yang demikian, hari ini umat Islam berada dalam suasana yang seperti ini, sama ada di dalam juga di luar negeri. Maka ingatlah, apabila umat Islam berpegang dengan sungguh-sungguh, kita mengikat dengan sungguh-sungguh kekuatan bersama dengan kita sekalian, maka insya-Allah umat Islam akan selamat. Namun pastinya ujian akan tetap berterusan, sebagaimana yang telah Allah sebutkan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kamu sangka sesudah kamu mengucap dua kalimah syahadah, sesudah kamu menyatakan kamu beriman kepada Allah, kamu tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad fatanna alladhina min qablikum fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah telah menguji mereka yang terdahulu dan terbukti di sana mereka-mereka yang benar berjanji kepada Allah, yang berpegang dan lari daripada sunnatullah, daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian kita mengharapkan kata kunci membar pada hari ini, kata kunci membar pada dhuhr di waktu jemaat ini, iaitulah umat Islam dalam apa keadaan sekalipun kita tak akan mampu dikalahkan, melainkan dengan kita membina semangat perpaduan, kita membina semangat ukhuwah, kita membina semangat solidariti di kalangan sesama umat. Kerana ini adalah perintah Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kamu berpeganglah dengan tali Allah bersungguh-sungguh, jangan kamu berpecah belah di antara satu sama lain. Alaikum bil jamaah, kamu hendaklah berada dalam kesatuan ummah, berada bersama-sama dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan kepada kita bahawa sesungguhnya dan selamanya bahawa kita akan kekal hebat, kita akan kekal dalam keadaan yang dihormati dan disegani selama mana kita berpegang dengan pesanan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pesankan kepada kita, taraktu fikum amrain lan tadillu abadan ba'di ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, iaitulah kamu tidak akan sesat selamanya. Hiduplah kamu di zaman mana sekalipun, di milenium mana sekalipun, kamu pasti tidak akan disesatkan selama mana kamu berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh yang demikian, marilah sama-sama kita berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, menyusun semangat kebersamaan dan perpaduan di kalangan umat. Mudah-mudahan insya-Allah kita diselamatkan di dunia dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'un 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وأزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك
بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف العبادك أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahilladzi ja'ala yawmal jum'ati afdala ayyamil usbu'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah pada hari yang mulia yang penuh dengan kebesaran ini untuk kita tidak lupa sama-sama mengucapkan salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan mengucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, nescaya pastinya Allah akan berselawat ke atasnya 10 selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka an tu'ayyidal islam wal muslimin wa an tu'liya bi fadlika kalimatal haqq wad din wa an tashmala bi inayatika wa tawfiqika maulana al malik al mu'tasim billah muhibbuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Mu'azzam Shah Ibn Almarhum Sultan Badli Shah dan Raja Pemaisuri Agung Tuanku Hajah Haminah, putri-putri baginda. Allahumma ansuril islam wal muslimin, Allahumma ansuril islam wal muslimin, Allahumma ansuril islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wan nifaq wal munafiqin wal zulma wal zalimin wansurna ala haula'i alladhi yu'adunana wa yasuddunana an sabilik. Allahumma farriq jamahum wa shaddid syamlahum wa shaddid syamlahum wa daldil aqdamahum wa salit alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntaqim ya Allah. Rabbana la tada' lana zamban illa ghafartah wala maridan illa syafaitah wala hamman illa farrajtah wala dainan illa daitah wala madluman illa nasartah wala hajatan min hawaij dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azima yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimis shalah.